Suami meninggal dunia, isteri pula meninggal dunia. Adakah roh suami tahu bahawa yang isteri juga telah meninggal dunia? Baik. Suami mati dulu. Dul mati dulu. Lepas tu Minah pula mati. Bini pula mati. Faham lagi? Soalan dia, Dul ni dia tahu tak Minah mati? Minah tahu dah laki dia laki mati dulu, Minah kediang. Faham? Jadi oleh kerana dah tandang dah laki, kemudian sebulan pada tu sedih sangat, bini pula mati. Faham lagi? Jadi laki dia mati dulu tahu dah bini dia mati pula. Tu soalan. Bagus soalan. Nampak bodoh kan? Faham? Waktu utuh mari dengar. Tak? Ni gari isi duk tengok tali basing. Faham? Mampu kerah bagi sejik. Betul tak? Dah mampu kerah apa bagi sejik? Pasang TV kat banyak. Faham? Duk main telefon pada bagi sejik. Nah, kan kita orang Islam, siang cari makan kedarah, cari pitih, cari dunia, malam mari sekejap di masjid. Tanda mu bukan binatang. Kalau tak mari sejik, natang namanya. Al-mu'minu himmatuhum ilal masajid wal bahimah himmatuhum ilal akli wa syurbi. Orang beriman ingat nak pergi masjid, natang dah ada ingat mereka nak makan dengan nak minum. Jelas lagi. Dia kata ustaz ni katakan, memang kata kemung. Nak suruh terasa bukan marah, betul tak? Sebab apa? Sebab ada rugi apa pun. Kita mari jam pakai jam 4,000 balik ri, bukan tinggal sejik. Wak balik pula. Betul tak? Rumah kita 3 pintu, 3 bilik di rumah. Balik jadi kurang tak bilik? Dah, kita dah luar. Faham? Mung tu daripada bodoh jadi cerdik. Ni mayang tak betul, apa tak betul, bahasa kecil tak betul. Nabi berjalan jumpa 2 hotel kubur. Nabi berhenti kat kubur. Lalu Nabi kata, innahuma yu'azzabani. Kedua mayat sedang kena pukul. Wa ma yu'azzabani min kabir. Bukan dosa besar sangat hak kena pukul ni. Bukan perogoh bersiri, bukan rasuah 47K, bukan curi balak. Faham? Amma ahduhuma la yastangzih anil bauli. Salah satu mayat ini kecing kena diseluar, kecing neleh, basuh tak betul, semayang. Nampak? Ada. Yang budak-budak dia ni berhenti kecing rezek tepi jalan. Bau. Nampak tak? Boleh setok karung tu bau. Air kecing kena di zik, air kecing kena di seluar jing, air kecing kena di jubah, air kecing kena di kain pelekat, neleh keting. Sekarang tak basuh. Faham? Lepas tu Nabi pesan dalam hadis yang lain, tanazzahu anil bauli fa in amata azabil qabri minhu. Basuh betul-betul air kecing. Ramai kena katok dalam kubur sebab air kecing. Kenapa? Orang ngajar tak pergi dia tengok ramai. Tuk pada haliang. Alah garang kalau main pula cerita semalam, kau ketuk dah nak tengok sambungan. Tu nak tengok sambungan. Cerita benda tu. Cerita orang jadi ular. Lagi. Bukan marah hiburan. Tapi laramu siapa hilang agama. Dapat tua nak mampu pun dak reti nak beza mana idgham bila gunah, mana ma'ah gunah, mana tanwin, mana ikhlaq, mana izhar hakiki, mana ikhfa, dak tahu ke benda. Macam ke lembu kambing saja. Tapi bukan orang kampung buluh tu, orang Sungai Tong. Jadi kita boleh tahu tak kalau kita mati. Laki mati dulu, suami mati, isteri mati kediang. Tapi sebaik-baiknya biarlah bini mati dulu. Orang puang tidak puas hati. Bapa ustaz? Asal belum mati orang puang dulu. Sebab kalau suami mati dulu, siang ke jenazah suami. Siapa nak pergi kubur dia? Orang pergi cari tanang lepas tu kau tak pergi dah. Betul tak? Bini tak boleh keluar rumah. Ya tarabbas nabi angkusina arba'ata asyurin wa asyara. Orang puang yang mati suami tak boleh keluar rumah 4 bulan 10 hari. Jelas lagi? Nyaknya 130 hari. Kering-kering duduk dalam kubur lakimu. Betul tak? Jadi biarlah bini kita mati dulu, kita hari-hari boleh pergi jiruh di kubur bawa bini muda. Faham lagi? Setuju tak lagi? Kalau tak setuju mati pucuk. Setuju ke tak? Tak apa. Jadi gini, kita mati dah sebulan, lepas tu bini kita pula mati, tahu ke tak? Jawabnya sama macam di dalam dunia.
Kalau sampai masa tahu, tahu. Kalau tak sampai masa, tidak tahu. Faham? Dalam dunia ni ada tak semua benda kita tahu? Tak ada. Kadang-kadang sepupu kita duduk di besuk mati dah, kita tak tahu. Betul tak? Terlepas pandang. Ada tak? Ada. Tapi kalau ada marai khabar, kita jadi tahu. Samalah kehidupan di alam barzah tentang tahu dan tak tahu tadi. Kita duduk di rumah masa kita hidup. Orang mari, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita dengar. Dengar tak? Ada tak orang yang beri salam, kita tak dengar? Ada kau? Itu maksudnya. Kalau Allah nak, jadi dengar. Kalau Allah tak izin, tidak dengar. Tahu tak tahu, esok dia telefon. Allah maring 3-4 kali beri salam pun. Tak ada di rumah. Hei, ada. Kita tak dengar punya. Gitulah di alam barzakh. Ma min muslimin marra bi qabri akhihi kana ya'rifu fi dunya sallama alaih illa arafahu wa radda alaihi salam atau kama qala. Nabi kata tidak ada seorang Islam yang berjalan di tanah kubur yang ada jenazah orang yang dia pernah kenal di dalam dunia, lalu dia memberi salam, melainkan jenazah itu, mayat itu kenal orang yang datang ziarah sebab mereka pernah kenal. Kata ulama, kerana mereka pernah kenal. Kalau mayat tak pernah kenal orang yang ziarah, maka mayat tertanya-tanya, siapakah orang ini? Sama macam ketika hidup. Betul tak? Lalu dia dengar orang beri salam, lalu faradda alaihi salam, mayat itu, roh itu mengembali menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kita yang ziarah tidak dengar. Faham? Kalau kita dengar dia jawab, jadi dua mayat. Faham lagi? Rebah peleping pula seekor lagi. Dah. Jadi kalau kalau Allah nak sampaikan berita pengetahuannya, maka roh dapat tahu. Kalau Allah tidak izinkan, roh tidak mengetahui. Faham?